dalam hidup ini jangan berputus asa untuk dakwah. Dan menjadi pendakwah bukan profesi, tetapi apapun profesi kita, hendaklah kita berdakwah. Boleh faham tak maksudnya? Dakwah dengan apa saja profesi kita. Kalau kita bengkel, maka dakwah dengan ilmu kebengkelan. Macam mana ustaz? Pertama, dakwah kepada bawahan. Masuk waktu solat, suruh berhenti semuanya, tinggalkan dunia, solat lepas sambung kerja. Itu dakwah tu. Contoh, kita punya syarikat. Kemudian ada pekerja-pekerja kita semua. Datang waktu solat, hayya ala solah, tutup semuanya. Pergi untuk solat, lelaki pergi ke masjid. Nanti lepas solat, sambung balik. Itu dakwah. Di dalam bekerja tu, tunjukkan akhlak Islam, tunjukkan amanah, tunjukkan macam mana Nabi SAW bermuamalah. Ramai ni jemaah sekarang yang mana dah mengaji kononnya sunnah, tapi ternyata amalannya bercanggah daripada sunnah. Ketika bermuamalah, jauh lagi daripada sunnah. Jadi dakwah bukan satu profesi, tapi apapun profesi kita kena berdakwah.